Di sekolah kebangsaan Baka lahir sebuah pasukan kecil yang mempunyai impian besar. Di sinilah minat terhadap teknologi mula berkembang. Di sinilah pasukan skep cyborg membina impian mereka. Robotik bukan sekadar pertandingan, ia adalah dunia yang mengubah hidup Fateh. Sejak menyertai NRC, Fateh mula menguasai dunia coding. Namun, semakin hebat Fateh, semakin tinggi egonya. Yes! Wow! Hebatlah coding kau, Fateh. Bagus, Fateh. Teruskan usaha kamu. Cuba semak semuanya. Sensor ni, Fateh. Tak apa, cikgu. Saya rasa coding ni dah betul. Betul ni, Fateh. Beberapa hari sebelum pertandingan, sesuatu berlaku. Kesemua mereka panik, takut, hampir putus asa. Buat pertama kali, Fateh mula meragui dirinya sendiri. Kita masih boleh baiki lagi. Aku dah rosakkan semuanya. Dalam kesunyian itu, Fateh mula menyedari kesilapannya. Wajah Cikgu Afia mula muncul di ingatannya. Hebat macam mana pun kita, jangan lupa belajar daripada orang lain. Fateh tahu dia masih belum terlambat untuk berubah. Kali ini, Fateh belajar untuk mendengar dan bekerja sama. Fateh, percaya pada pasukan dan usaha kamu. Terima kasih, cikgu. Inilah saat penentuan segala usaha, kesilapan dan pengorbanan Fateh diuji di pentas akhir NRC. Pemenang dia sekian cyborg. Pada saat kemenangan itu, Fateh akhirnya memahami sesuatu yang lebih besar daripada kejayaan. Sehebat mana pun kita, jangan sesekali lupa jasa orang yang pernah mengajar kita.